Penatnya. Ramai betul. Oh, Mak Kau! Balik! Ku semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Tu. Opa, mana aiskrim? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Lah, Opa dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah. Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim? Boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat. Tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyaknya buah. Manggis, Ipin suka manggis. Ciku, Ipin suka ciku. Langsai, Ipin suka langsai. Mata kucing. Suka juga. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opa tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je. Rambut ke? Rambut. Rambutan tak ada. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Ngap. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry, anggur.
Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pak. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Ipin! Aiskrim! Sedapnya! Habis. Mana kau beli? Ini tak dijual. Kak Ros buat. Khas untuk kita orang je. Sedap. Hai, Suara Mail. Comel. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Pilih. Ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, Ihsan? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Nadir, hutanglah. Rugilah aku. Sedap. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nanas. Bagus untuk membina